dah pandai masuk dunia. Sabar, aku nak tengok diorang. Nak tengok diorang. Kau? Siapa yang lupa aku nak tengok diorang? Orang lalu. Punyalah seronok merekod sampai bateri pun aku nak mati dah, aku tahu tak? Orang lalu. Okey bang, lalu bang. Okey, lalu. Okey, aku nak tanya kau. Macam mana? Kau tengok ni apa yang kau nampak sekarang depan mata kau ni? Bukan aku sana. Aisyah. Nampak aku telah berjaya menyelamatkan kau. Nampak? Daripada? Pelanggaran motor. Kau kena tahu. Okey, dia... Aisyah rasa ni jiwa Aisyah lah, Man. Jiwa Aisyah. Tiba-tiba dah tengok jiwa pula. Oh, ni Mai Aisyah. Kadang okey kau tengoklah macam ni. Ramai-ramai macam ni kan. Kadang-kadang aku pelik juga. Kadang orang kata main motor ni banyakkan ke arah yang teruk. Setengah. Pandang kamera. Engkau ni susah betul lah. Setengah aja yang rasa bagi aku. Nak kata tak adalah semua yang jahat ni. Aku rasa dia bukannya. Okey, ni perspektif Aisyah sebagai orang bukan pembawa motor lah. Okeylah macam Aisyah. Okey, Aisyah kan tak bawa motor. Aisyah orang biasa lah, Aisyah bawa kereta. Okey, apa yang Aisyah pandangkan kat kita? Apa perspektif orang tak ada orang bawa motor ni? Satu, diorang kadang-kadang tak fikir orang yang bawa kereta. Maksudnya diorang main cilok. Maksud kalau terlanggar macam mana? Dah susah. Maksud nombor dua, diorang ni kadang-kadang tak bagi signal. Tak toleh belakang. Macam Mal, langgar lampu isyarat merah. Kan bahaya. Sebab itulah orang panggil rempit. Itulah rempit. Ya, sebab tu orang marah. Dia ada rempit yang berdedikasi. Rempit yang baik. Ini Mat tunjuk je. Tapi kalau sebetulnya Mat tak macam tu. Amal yang jenis jaga. Mal rempit yang nakal sikit. Nakal sikit je sikit. Tapi tak semua orang macam tu. Ada setengah je. Dia macam vibe je. Lepak. Vibe. Tu orang panggil silaturahim. Betul. Mengeratkan silaturahim. Betul. Bonding. Saya rasa budak-budak motor ni bonding dia kuat, tahu tak? Bonding tu apa? Bonding tu hubungan. Sejak bila duk main ukhuwah pertalian? Betul. Aisyah rasa kan, kalau dalam banyak-banyak manusia dekat dunia ni lah kan, kalau korang geng motor, diorang lah yang paling saling membantu. Contohlah macam abang Grab tersekat kat tepi jalan. Mesti akan ada orang berhenti punya. Okey, kalau macam itu akak... Ada ke Mal tengok orang kereta rosak banyak kereta stop? Tak ada kan? Okey, tak ada. Sekarang ni, apa yang Mal nak, Aisyah cakap dengan kakak sekejap. Cakap lah terima kasih kat dia. Terima kasih Kak. Tolong bawa Kak. Walaupun motor berhenti 2 kali. Takut tahu tak? Dekat traffic light. Apa dia? Motor ada mati dekat traffic light 2 kali lah. Kenapa? Satu kat traffic light. Satu lagi dekat tengah-tengah. Akak terlepas clutch. Lepas tu? RZ. Masih bawa RZ. Jalan bukan main cepat. Tak, macam ni. Kita orang dah lah jarang bawa motor, Man. Tak. Sebab korang bawa slow sangat. Aku tengok belakang air, dah tu hilang dah. Bukan nak tinggal. Tak ada side mirror. Dah tahu bawa orang bawa lah slow-slow. Dah slow dah tu. Manalah tahu. Sebab slow sangat. Mana ada orang bawa meter 10. Orang paling command pun 30, 40. Akak risau sebab bawa Aisyah. Aisyah first time. Lepas tu kan kaki dia tak ada mirror. Tak apa. Mana sampai nampak seluar tidur aku kat dalam. Tidur tahu tak? Itu balik kelakar. Orang sekiri yang nak tengok je seluar tidur aku. Apa benda bagai seluar ke? Aku takut ni berlubang belakang ni. Betul. Tapi Aisyah best tak? Best. Dia macam vibe gila lah. Sekarang Aisyah faham jiwa orang-orang suka bawa motor. Sebab dia macam rasa free. Dia macam bebas. Sebab itulah orang cakap gerak motor ni memang kuat. Sebab tengok Aisyah tengok sendiri berapa ramai budak-budak motor tu. Dengan rekod ni kau baru fit naik RZ. RZ weh. First time weh naik RZ. Aku dah boleh jual RZ member tu. Lepas ni suruh kau pergi beli RZ dulu. Belajar bawa dulu. Aku RZ tu. Tak, beli dulu baru ajar. Ini bawa pun tak